Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton di luar sana. Okey, hari ini saya Nabil Hafiz selaku moderator anda pada hari ini di bawah podcast daripada sidang redaksi IPG KPI Inovasi dan Kreativiti Pemakin Jati Diri Insan. Okey, mantap semua. Okey, baiklah, untuk episod kali ini saya telah membawakan anda dua jejak ketampan. Tahu tak apa yang spesialiti dekat diorang ni? Jadi, kalau korang nak tahu, mereka dua ni adalah dua orang sosok daripada IPG KPI yang telah menghadirkan diri dalam misi sukarelawan siswa. Jadi apa yang saya buat ini adalah nak bagi mereka berdua ni ceritakan apakah pengalaman mereka, apakah perkara-perkara yang membuatkan mereka sanggup untuk menghadirkan diri atau mengorbankan diri dalam program-program seperti ini. Sebab kita tahu kan IPG ni sangatlah apa kau panggil? Sibuk dan jadual masa sangat padat. Jadi apa yang membuatkan mereka ni berkobar-kobar untuk menjadi sukarelawan-sukarelawan yang sanggup membantu masyarakat di luar sana. Okey, mari kita mengenali mereka dengan lebih lanjut. Baiklah, kita teruskan lagi dengan sesi saling mengenali antara satu sama lain. Jadi kita nak kenal lah sedikit sebanyak kan apa latar belakang tamu-tamu kita pada hari ni. Jadi kita mulakan dengan panel kita yang pertama atau tamu kita yang pertama, iaitu saudara Hamzah Hakim bin Azhar daripada Negeri Jelapang Padi, Kedah. Okay, jadi saudara Hamzah sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita bergerak pula ke tetamu kita yang kedua, iaitu berasal daripada Ibu Negeri Perak, daripada Ipoh, saudara Muhammad Arif Daniel bin Muhammad Azmi. Okey, nak tanya saudara Arif, nak panggil Arif ke Daniel? Mana yang sesuai? Terpulang mana saya. Terpulang. Okey, kita panggil dia Arif Okey. Jadi saudara Arif, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey. Jadi saya harap penonton di luar sana pun masih sihat dan setia bersama kami sehingga ke akhir video. Okey, mari kita teruskan. Baik, kita pun dah mengenali antara satu sama lain. Kita dah kenal panel kita ni daripada mana, apa nama dia dan sebagainya. Jadi kita bergerak pada soalan yang pertama, iaitu saya nak tanya lah kan kepada anda berdua, macam mana proses permulaan anda berdua ni boleh tiba-tiba nak join program sukarelawan ni? Sebab apa yang kita tahu kan, IPG KPI ni tak lari dengan jadual yang sangat padat, masa yang sangat singkat, tak sempat nak buat apa-apa. Tiba-tiba macam mana dua jejak ketampan ni boleh nak join program sukarelawan ni? Jadi apa yang membuatkan, apa yang trigger orang untuk tiba-tiba join program sukarelawan ni? Boleh? Okay, saya jawab dulu lah. Okey. Apa yang membuatkan saya terdorong untuk join Yayasan Sukarelawan Siswa ni adalah yang pertama, macam benda ni pun tak disangka sangat pun sebab kawan saya macam iaitu Damia, dia post status dalam dia punya status tu surat daripada Yayasan Sukarelawan untuk panggil kita orang punya wakil ataupun mana-mana wakil lah daripada pelajar daripada IPG Kampus Pendidikan Islam untuk sertai program ni. Jadi benda tu pun dah dihebohkan dah lama, tapi masih tiada penyertaan yang banyak daripada pelajar kita yang membuatkan masih ada lagi hebahan daripada Yayasan Sukarelawan. Jadi melalui situ saya melibatkan dirilah dalam Yayasan Sukarelawan Siswa dan sehinggalah sekarang. Okey. Apa jadi kita nampak daripada awal tak rasa pun nak join dan tak tahu pun tiba-tiba ada Allah buka peluang dan rezeki untuk join program macam tu. Jadi untuk saudara Arif pula kan, macam mana tiba-tiba boleh join? Ke sama juga? Lainnya? Kalau saya dia macam lebih kurang, tapi lain sikit. Sebab asal saya waktu tu saya tengah lepak kat bilik. Tiba-tiba kawan saya Muhaimin dengan Ainul tiba-tiba datang ajak pergi SCP untuk join program ni lah. Saya memang waktu tu saya malas nak join sebab sebab macam dah tambah pula kerja lain kan. Tapi tiba-tiba tak apalah, saya ikut sebab kawan ajak kan. Nice. Dan Alhamdulillah waktu interview, dan yang saya ingat waktu interview tu saya adalah orang terakhir yang mana kami tunggu dekat bangunan Kementerian Perpaduan tu dari jam 8 pagi, dan turn saya di interview adalah pada jam 7 petang. Dan waktu tu saya memang agak macam mana, tertekan jugalah sebab macam dekat koyak lah sebab lama kena sidai Tapi tak apalah, Alhamdulillah akhirnya Allah balas dapat juga. Alhamdulillah.
Okey, nampak betapa susahnya pada awal ni. Tak rasa pun nak join. Perasaan malas tu masih ada, tapi bila dah terdetik hati rasa nak buat benda tu, betul-betul bagikan semangat dan usaha untuk join juga. Walaupun lama tunggu kan. Berapa? Dah dekat lama juga kan. 12 jam daripada tunggu depan pejabat kementerian. Nak join program ni. Alhamdulillah Allah bagi juga peluang dan ruang untuk mereka join program-program macam ni. Saya nak tanya kan, tak rasa ke benda-benda ni macam mengganggu kamu berdua punya jadual? Sebab kita tahu kan, SEM ni memang pack sangat lah. Kelas berlambak kan, assignment lagi semua kan. Jadi macam mana korang boleh handle jadual korang untuk join program macam ni? Dia kalau kita tengok pun program ni pun dia dekat dengan masyarakat kita. Jadi kita ni kan bakal guru. Kalau kita nampak sikit sebanyak program ni macam membentuk kita untuk jadi cikgu yang dekat dengan masyarakat kita. Jadi kita bukan sahaja pergi jadi sukarelawan, tapi jadi sukarelawan yang membentuk cikgu-cikgu yang melibatkan yang holistik lah, iaitu Jerry, jasmani, emosi, rohani dan juga sosial. Kalau untuk saudara Arif pula, macam mana cara menguruskan masa tu? Pada pandangan saya, pada awalnya memang saya agak terfikir sebab total kami tak masuk kelas adalah 17 hari kalau tak salah. 17 hari. Kalau saya lah 1 September sampai 17 September dan 18 September tu baru start masuk kelas. Jadi sebenarnya Alhamdulillah nasib baik bertemu juga dengan cuti Hari Malaysia. Jadi dia ada kurang sikit lah untuk penggantian kelas, tapi saya ada terlepas beberapa kuis dan Alhamdulillah saya dah selesai ganti. Okay, Alhamdulillah. Jadi di sini menunjukkan bahawa halangan-halangan ni ataupun program-program macam ni bukanlah nak kata alasan untuk kita tak join kelas dan sebagainya. Kita ni bila join program-program ni membuatkan kita jadi lebih holistik, macam saudara kata tadi kan, lebih berjaya ataupun lebih bijak untuk menguruskan masa kita, betul tak? Okey, baiklah. Saya sudah pasti bahawa penonton-penonton semua ternanti-nantikan kisah pengalaman mereka semasa berada di misi sukarelawan siswa ini. Jadi kita bergerak pada main point soalan kita. Jadi saya nak tanya lah kan, antara kedua-dua tetamu kita ni, tidak kisah mana-mana, saya nak tahu sedikit sebanyak detail lah pasal program ni. Jadi dekat manakah misi ini dilaksanakan, berapa harikah tempoh yang diambil untuk program ini, dan juga apakah objektif-objektif yang ingin dicapai daripada program ini sebenarnya? Okay, silakan. Saya dulu ya. Okay, macam misi kami dipanggil sebagai Madani Berkhidmat, misi Yayasan Sukarelawan Siswa ke Sabah 2025. Jadi misi kami ni macam mengumpulkanlah 100 orang sukarelawan daripada pelbagai institusi. Contohnya kalau daripada IPG, hari tu saya punya IPG, IPDA, IPSEF ada, IPG Kota Baru, IPG mana lagi? IPG Temenggong Ibrahim pun ada. Jadi ramai lagi lah, ada UIA, ada UniKL. Jadi kami ditempatkan dalam satu kawasan dulu, iaitu dipanggil pre-briefing. Selama 3 hari kami dibentuk dan bagi taklimat berkaitan dengan kampung kami, dan kami juga dipecahkan daripada 100 orang tu, pecahlah 15, 15, 15 ataupun 15, ada 17, ada 14 orang mengikut ke permintaan kampung tu lah. Jadi macam saya ni dapat kampung Lok Tohok di Pulau Banggi, Kudat, Sabah. Jadi macam Pulau Banggi tu adalah salah satu pulau yang agak terpencil lah, di hujung sekali dalam kawasan Sabah tu, yang di mana bekalan elektrik yang tidak cukup, bekalan air yang kurang, macam komuniti di sana pun macam agak terpencil dan kurang macam pengaruh daripada ilmu-ilmu daripada di luar, di kawasan Sabah, di darat Sabah tu. Jadi macam pengangkutan di sana pun hanya bergantung kepada pengangkutan air, iaitu feri yang macam dijalankan selama 2 kali saja, iaitu pagi dengan petang. Jadi terhadlah di situ kami nak pergi di sana. Jadi sewaktu kami nak pergi di sana pun macam susah, kena naik truk kerana jalan sebab apa? Sebab jalan-jalan di sana ada masalah-masalah sendirilah.
kita sudah tahu macam Sabah ni ada masalah pengangkutan ataupun masalah jalan raya yang menyebabkan liku-liku di sana lah. Faham. Nampak tak betapa sukan dia. Ini baru je nak pergi ke kawasan sana kan. Dah pelbagai cabaran yang mereka lalui. Memang tak ada kereta langsung lah kan. Tak ada. Memang kenderaan berat-berat je lah. Susah, betapa susah. Jadi saya nak tanya juga macam hubungan-hubungan nak kontak kawan-kawan ke dan nak kontak orang luar sebagainya, ada gangguan juga ke macam permasalahan kat situ ada? Yang satu lagi pun internet antara salah satu cabaran lah yang menjadi masalah dekat Pulau Banggi tu. Jadi macam kalau kami nak buat mission ataupun menggunakan internet agak terhad di sekolah SK Tohok yang di mana macam tempat-tempat tinggi saja yang dapat akses internet tu untuk kami berhubung dengan pihak YSS yang ada di darat Sabah tu. Faham. Menarik kan pengalaman mereka kan. Terdapat berbagai cabaran daripada segi kenderaan, dari segi internet dan sebagainya, dari segi makanan ada juga ke? Isu makanan dekat sana banyak seafood. Jadi yang kalau kat sini terbalik. Dekat sini ayam yang senang dapat. Dekat sini juga seafood yang susah dapat. Tapi dekat sana pulau kan. Pulau tu seafood senang dapat, ayam yang susah dapat. Terbalik lah dengan terbalik. Mana kan. Macam saya macam allergy seafood. Jadi tengok sotong dia orang masak sotong tu, tengok sajalah. Kalau nak makan kata lagi. Sudah tahu makan apa kat sana? Makan nasi dengan sup je. Sup. Kalau ada ayam sikit, makan lah. Sepanjang tapi terhad lah ayam tu. Selama kat situ makan macam tu je lah. Nampak tak betapa sukan dia. Tapi masih ada keinginan untuk teruskan lagi kan sehingga habis program ni. Okey, nampaknya Saudara Hamzah telah ceritakan dengan sangat detail, dengan sangat jelas apakah program yang mereka lakukan dekat sana, apakah kesukaran dan cabaran-cabaran kat sana. Jadi saya nak tanya untuk Saudara Arif pula kan. Dekat sana kan kita tahu ada komuniti juga, ada sekolah, ada ketua kampung dan sebagainya. Jadi saya nak tahu apakah reaksi ataupun bagaimanakah cara mereka selaku kawasan pedalaman ni menyambut kedatangan orang-orang luar macam kamu berdua kan. Jadi kan saya tahu yang kamu berdua datang secara ramai-ramai kan. Mungkin ada rasa mereka ni terancam dan sebagainya. Jadi macam mana cara kamu kumpulan kamu ni berhubungan dengan mereka dekat sana dan sambutan mereka? Okey, belas. Pertama sekali saya bukan dapat kawasan pedalaman. Kampung saya dia macam kampung biasa, macam kampung bawah baginda, kampung biasa. Jadi saya punya akses internet tak ada masalah, makanan tak ada masalah, itu ada masalah. Jadi saya punya misi tak ekstrim sangat. Sebab asal saya mengharapkan dapat misi ke Sarawak ke Sabah juga, tapi dapat Perak juga, tapi tak apalah. Okeylah. Kampung sendiri kan? Dari kampung sendiri. Aduh. Okey, sebenarnya waktu kami dekat sana pun sebenarnya ada konflik dengan ketua kampung itu sendiri. Kami boleh kata macam bergaduh lah ketua kampung tu. Ada sebahagian daripada kami ada yang ditengking oleh ketua kampung tu sendiri. Boleh reveal nama? Whoa. Questions? Yes, are you nuts? Aduh, tak boleh. Okey, sorry. Okey. Sebenarnya waktu tu macam mana dia ketua kampung tu jenis yang panas baran, jenis yang suka nak kena ikut cakap dia je. So kami dekat sini sebenarnya macam agak terkongkong lah. Nak buat misi tu kena tanya dia dulu. Kalau dia bagi baru boleh jalan. Kalau tak bagi, kalau dia buat dulu memang dia suruh cancel semua. Dia suruh reset balik semua. Jadi kalau dari segi penerimaan masyarakat tu sendiri, alhamdulillah semua okey. Dan memang sebenarnya dekat sana kami ada macam mak angkat lah, macam mak angkat. Dia yang tolong bawa kami sebab kami di sana tak dibenarkan nak bawa motor, bawa kereta, tak boleh. Tak boleh. Melainkan ada orang yang tumpang kan. So waktu tu adalah seorang hamba Allah ni, dia memang saya ingat nama Mama Yati, kami panggil dia Mama Yati. Dia yang selalu tolong kami bawa pergi beli barang misi, untuk dapatkan bahan mentah untuk kami masak dekat sana. Dari situ di sana kami semua masak sendiri. Tak ada penyediaan makanan, tak ada. Semua bahan semua beli sendiri dan ditetapkan bajet untuk makan berapa, untuk pelaksanaan projek berapa. Jadi macam tu lah cerita dia. Okey, faham. Jadi memang ketua kampung dia macam tu ya. Jadi adakah benda tu mengganggu sedikit jadual waktu kamu dekat sana? Faham tak? Macam ada kacau-kacau sikit. Awal dah plan macam ni, tiba jadi plan lain sebab benda tu. Ya betul, sedikit sebenarnya memang ganggu. Macam dan lagi satu kami dibagikan ikut teras. Ada 6 teras yang dibagikan.
Dan sebenarnya yang paling trust yang paling terganggu dengan ketua kampung tu adalah trust perpaduan lah. Sebab trust perpaduan yang akan banyak berhubungan dengan komuniti dan dengan ketua kampung tu sendiri. Jadi pembahagian ikut trust tu adalah dia punya job scope masing-masing lah kan. Okey, faham. Jadi sedikit sebanyak kita dah tahu macam mana sambutan-sambutan orang di sana, macam mana penerimaan mereka, macam mana mereka berhubung dan sebagainya. Jadi adakah korang dah rasa sedikit sebanyak macam teringin nak jam dia ni kan? Jadi bukan itu saja, kita akan teruskan lagi dengan pelbagai lagi soalan. Jom kita tanya lagi dia. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan-soalan yang lebih menarik daripada tadi kan. Tadi mesti korang kata, detail-detail dia bukan apa sangat. Okey, so saya nak tanya soalan-soalan yang lagi mencabar minda mereka dua-dua ni. Okey. Jadi, kalau korang semua nak tahu, sebelum saudara Amza datang ke studio kita ni, saya telah mendengar sebuah desas-desus yang mengatakan saudara Amza ni menghadapi sebuah pengalaman mistik yang sangat-sangat menaikkan bulu roma saya. Takutnya. Sebelum datang sini dah ada aura yang sangat membuatkan saya rasa berdegup jantung tu laju sangat. Okey, jadi untuk saudara Hamzah kan, dekat sana betul ke yang saya tahulah kan, ada macam walaupun dekat sana ada budaya-budaya apa, ada agama-agama Islam juga, tapi masih melakukan benda-benda yang tidak disangka oleh kita sebagai masyarakat di bandar. Boleh ceritakan pengalaman kat sana? Okey, baik, saya cerita daripada hari pertama lah. Boleh, silakan. Dia ada hari-hari dia, dia berlaku dia tu. Jadi kalau hari pertama tu kami dah masuk ke sekolah tu, kami tak tidur di rumah mak ayah angkat sebab macam last minute kami diberikan mak ayah angkat sebab sebelum kami pergi ke Sabah, kami ditempatkan di kuis dulu. Macam pihak YSS ada maklumkan lah yang kampung kami ni tak ada mak ayah angkat sebab ada masalah-masalah tertentu lah daripada komuniti itu sendiri. Jadi terus kepada sampai ke sekolah tu, kami terpaksa tidur di sekolah tu, yang di mana kedudukan sekolah tu bangunan yang pertama, bangunan yang kedua, bangunan kedua dan hutan. Memang kami sekolah kami ni rapat sangat dengan hutan, pokok yang sangat tinggi. Jadi ada satu bangunan lagi tu macam dekat dengan sekolah, dekat dengan rumah-rumah komuniti di sana lah. Jadi kami sampai pada waktu tu pun nak dekat dengan maghrib, jumpa dengan pengetua, briefing apa semua berkaitan dengan program YSS ni, dan pengetua pun dah maklumkan berkaitan dengan kampung ni macam mana, tapi dia tak bagi tahu berkaitan dengan perkara mistik tu sebab macam kami kan, kumpulan kami ni ada perempuan kan yang takut nanti, takut jadi benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Jadi pada waktu malam tu kami ada buat perancangan untuk aktiviti yang berlaku esok lah, yang macam nak buat dengan komuniti. Jadi kami rasanya tidur selepas buat aktiviti tu pun dalam pukul 1 pagi. Sebab buat postmortem, buat diari untuk misi hari pertama di kampung tu. Jadi selepas kami tidur tu, kami kena tidur dekat bangunan yang belakang sekali, dekat dengan hutan tu. Sebab satu bilik tu, macam satu kelas tu, kelas PPKI. Kelas PPKI tu ada dapur yang memudahkan kami lah untuk masak, apa-apa masak dekat situ. Jadi kami dah tidur dekat situ. Macam lelaki perempuan asing, perempuan tidur dekat tempat bilik PPKI tu yang ada dapur tu, lelaki tidur sebelah bilik PPKI tu, kelas biasa. Tapi waktu tu pun kami dah tidur semua. Satu perkara ni ada macam satu benda ni berlaku lah. Macam kami dah tidur pakai sleeping bag kan, sebab tak ada katil apa semua kan. Misi ni pelik sikit, macam penat sikit lah. Kena tidur sleeping bag, beralaskan macam lantai, bukan lantai simen, lantai kayu. Yang di mana bawah tu, kami baru perasan yang bawah tu ada banyak sangat busut. Banyak busut berair tempatnya. Sebab apa busut? Sebab dia macam cikgu tu kata tempat untuk ketam lah, sebab sekolah kami tu jadi salah satu tempat yang dekat dengan laut. Jadi banyaklah nelayan kat situ. Lepas tu kalau kita tengok busut tu jadi tempat ketam kan. Jadi kami husnuzon lah. Mungkin kan kalau kita tengok busuk tu tempat benda tu lah duduk. Jadi kami dah tidur pun semua. Jadi macam tiba-tiba ada seorang jerit. Waktu malam tu nak dekat
dekat waktu pukul dalam pukul 3 macam tu. Jadi Kita dalam kat, cerita lah. kami dah tidur satu baris. Kita bukan perempuan yang jerit, lelaki yang jerit. Lelaki yang jerit. Sebab apa? Dia macam tiba-tiba macam ada orang bisik dia. Dia bangun. Lepas tu ada waktu tu pun macam dekat belakang kami tu sekolah, macam bangunan tu belakang tu ada hutan kan. Hutan tu pun ada kerak macam nak dia beruk ke kerak kerak dia pun tengah bergaduh. Tak tahu pasal apa bergaduh. Waktu malam-malam nak bergaduh. Waktu saya tak bergaduh. Dia bergaduh jerit-jerit. Lepas tu kami macam terbangun, lepas tu tengok-tengok dia tengah berdiri jerit. Budak lelaki tu. Lepas tu macam kami punya alumni dengan pegawai pun macam dah gelapar lah nak buat apa kan. Macam kami tidur apa tu, dia suruh duduk rehat-rehat sebab macam tak mau bagi geng yang perempuan tak macuak lah, macam takut kan kalau dengar jerit kami tu. Lepas tu kami dah tidur balik, lepas tu bangun balik solat. Kami semua macam tak sedar hati kan, dah jadi benda kan tu. Lepas tu pagi esok tu geng perempuan pula tanya sebab apa jerit kemarin. Lepas tu kami macam sudah. Lepas tu kami macam nak kata apa, takkan nak kata ada hantu. Kalau ada hantu sekali jadi benda sekali, jadi benda tak nak kata lagi. Lepas tu dia kami sembang antara kami dengan laki-laki kan. Lepas tu dia tanya lah budak tu sebab apa jerit kan. Dia kata macam ada macam gangguan, macam ada orang bisik lah waktu tu. Sebab satu lagi pun dia tidur sebelah saya. Dia bangun dengan sleeping bag dia tu. Saya macam kenapa dia bangun ni macam tak relax lah budak ni. Macam tiba-tiba bangun. Lepas tu macam tak apalah. Lepas tu dah reda sikit, dah relax sikit kan. Hari ke berapa, hari ke-4 ke. Malam tu macam kumpulan kami berpecah sebab ada macam program perasmian apa tu dekat bahagian pekan sikit. Orang panggil pekan Karakit. Pekan Karakit tu dekat dengan JT. Kami dalam 5 orang pergi ke pekan Karakit tu untuk macam meriahkan program tu lah. Lepas tu kami semua ni kena duduk kat sekolah tu macam dengan alumni lah untuk teruskan dengan latihan IWK, iaitu ini hari untuk persediaan hari ini warisan kita, yang di mana macam nak membudayakan lah, macam mengumpulkan budaya-budaya kita untuk tunjukkan kepada masyarakat di situ. Lepas tu waktu kami buat latihan tu tiba-tiba macam tiba-tiba blackout sebab Pulau Banggi kan saya kata tadi macam ada masalah bekalan elektrik. Lepas tu so kami waktu tu pun sebelum macam tempat kami blackout, geng sana geng yang pergi ke pekan Karakit tu dah maklumkan yang tempat dia pun dah blackout dah. Jadi kami dah get ready lah yang nak blackout. Lepas tu dah jadi blackout tu, tiba-tiba kami semua macam rapat, bunyi anjing menyalak. Bunyi anjing menyalak, kami dah ni lah. Lepas tu kena pula waktu tu macam dua orang budak perempuan dia macam boleh nampak benda tu. Dia boleh nampak. Lepas tu ada anjing ni, dia tiba-tiba dia ligan benda apa tapi kita tak nampak. Lepas tu budak tu perempuan tu kata macam ada macam kepala tengah terbang macam tu. Cuatro paquetes de... Lepas tu kami semua duduk macam tu kan, dekat macam dewan. Kami buat latihan kat situ, kat dewan tu kami duduk macam tu. Tunggulah sampai dah tak blackout lah. Sebab anjing tu ligan sampailah bunyi, kami macam dah serik lah dengan benda tu kan. So macam mengganggu jugalah, tapi nak buat macam mana, kita kena teruskan benda tu. Lepas tu dah selesai benda tu, hari ke berapa dah kami terpaksa dinding bilik kelas tu. Baca ayat kursi lah kan. Lepas tu macam malam tu pula kami kena buat postmortem dekat bilik kelas tu yang dekat dengan hutan tu kan. Jadi pula sekali lagi macam seorang budak perempuan tu kan, dia duduk diam je. Dia duduk diam sebab dia rasa macam ada benda tu dekat dengan dia. Dia macam benda tu panggil budak perempuan tu, marilah sini. Tapi dalam bahasa Sabah lah kan. Marilah bah. Macam tu lah. Tapi budak perempuan tu macam kuat ke, dia macam diam. Tapi nasib baik tak ada berlaku histeria. Lepas tu dah selesai duduk kat di kelas tu, kami rasa tak boleh duduk sini ni.
kami tak boleh duduk di kelas ni, macam kami kena pindah bangunan yang depan tu. Lepas tu pula kami dah pindah bangunan depan tu, kami tak dinding kelas tu. Sebab kami dah rasa macam secure kelas yang dekat bangunan yang kedua tu, bangunan yang depan kan. Jadi nak kena pula pada waktu malam tu, hari ke 3 hari sebelum balik ke macam darat Sabah lah. Kami semua tidur kan, penat kan, kami kena buat mission. Lepas tu dah bangun pagi esok tu, ni hari yang ke-14 hari ke-14 tu kami bangun esok, alumni kata bilik kami, kelas tu dia bergoyang pada waktu malam. Sebab macam benda tu marah. Lepas tu dah selesai apa semua tu, kami balik kepada darat Sabah balik, Bintulu Sabah. Kami cerita lah balik dekat macam rakan-rakan ahli YSS yang lain, kampung lain kan. Mereka kata dahsyat yang kampung apa ni. Lepas tu macam dahsyat sebab kami pun mereka pun hak lain pun macam tak banyak cabaran sangat. Yang paling teruk pun macam anjing, macam orang kat situ je lah. Lepas tu macam kami dah selesai apa semua, dah balik main Kementerian Perpaduan, baru ada seorang ni, budak ni cerita yang kumpulan kami juga, dia sebenarnya boleh nampak benda tu, lelaki. Tapi bukan budak yang jerit je lah, lelaki jerit tu. Dia macam beragama sikit lah budak lelaki ni. Lepas tu dia cerita sebenarnya macam hantu ke jembalang tak lah. Makhluk tu dihantar oleh penduduk di situ juga. Sebab apa dia dihantar? Sebab kampung kami ni sebenarnya dia dipecah. Dia macam sebenarnya kampung kami ni dia macam ni. Okey, satu dekat atas ni dia ada satu kawasan. Dekat sini satu kawasan, dan dekat sini kawasan yang lain lah. Dan satu lagi laut. Jadi orang dekat sini, komuniti dekat sini tak terima kami sebab dia macam tak terima dengan pemodenan, dengan pembaharuan. Tapi orang yang dekat atas semua ni terima dengan pemodenan. So ada masalah dekat situ. Jadi kami masuk dekat kampung tu, di jalan dekat sekolah tu, benda tu macam bisik ada. Balik. Lepas tu kami macam berumang juga. Nasib baik dia tak cerita dekat sekolah, waktu dekat sekolah tu. Dia cerita dekat kami balik dekat semenanjung Malaysia je dah. Dengar kisah yang panjang tu kan, rasa macam senang duduk lah, tak dibawa sampai sini kan, tak ada kan. Alhamdulillah setakat ni dah balik sini, selesai semua kan. Alhamdulillah. Jadi kan, bila saya dengar pengalaman-pengalaman mistik tu, saya terasa macam benda ni macam trigger saya punya pemikiran yang apa jadi kalau saya berada dekat tempat saudara Hamzah tu sendiri. Cuba bayangkan, daripada hari pertama sampai nak ke hari terakhir tu, berapa lama masa yang dia tempuh untuk mengharungi cabaran-cabaran mistik kan. Jadi benda ni tak mengganggu macam mental dan fizikal peserta dekat sana ke? Kalau kita tengok pun macam mengganggu lah, sebab mission kami ni bukan jalan-jalan mission lah. Sebab kami kena angkat besi, kena angkat atap dari Karakit ke kampung Dr. Hawk tu dalam 9 km. Yang di mana kami kena angkat dan letak dalam lori, bukan jalan lah. Dalam jalan memang darah ya. Besi panjangnya daripada dalam 2 meter macam tu. Kami kena bawa. Lepas tu kena buat turun simen, kena buat turun pasir, kena skop lah simen tu letak dekat depan sekolah tu. Sebab mission kami ni kena buat susu gajah sepanjang perjalanan untuk masuk ke sekolah tu. Sebab ada masalah budak PPKI yang nak masuk kat situ kalau hujan apa kan. Jadi macam barang. Lepas tu memang benda tu at the first memang mengganggu lah, tapi nak buat macam mana kena habiskan juga mission ni. Alhamdulillah habis juga. Alhamdulillah. Okay. Jadi saya rasa bila saya dengar benda-benda macam ni kan, membuatkan penonton-penonton ni mesti rasa macam lagi nak tahu benda-benda yang jadi kan. Jadi daripada pengalaman-pengalaman seram tadi, kita nak beralih kepada pengalaman-pengalaman yang indah pula. Okey. Daripada tadi duduk seram sejuk, mari kita tenangkan hati kita dan dengar cerita-cerita yang best pula. Okey, seperti yang saya janjikan tadi kan, kita akan bergerak pula kepada soalan-soalan yang lebih menggembirakan jiwa kita. Okey, kita nak tanya saudara Arif dulu kan. Dah lama duduk kan, nanti dengan soalan seterusnya tu dia. Okey, saya nak tanya dekat saudara Arif, bila saudara Arif join program-program macam ni kan, senang cerita program ni, program sekolah siswa ni, ada tak salah satu pengalaman yang membuatkan tuan saudara Arif sendiri rasa macam nak simpan kenangan ni sampai bila-bila, nak cerita sampai anak cucu? Sebab memang manis sangat.
Orang tahu jumpa jodoh ke, jumpa apa benda ke kat sana kan. Kita pun tak tahu kan apa yang menyeronokkan dia kan. Okay. Jadi apa yang membuatkan saudara Arif tu sendiri rasa benda ni sangat bermakna untuk hidup saudara Arif? Silakan. Jadi first tadi saya macam dah cerita masalah kat kampung. So kali ni dia macam seram tapi kelakar. Tapi sebab dia bukan berkaitan hantu tapi berkaitan orang. Dia pasal orang. Tapi saya tak nak cerita lah sampai kat anak cucu malu. Sini je boleh cerita. Okay, first kali bila saya sampai bila teras perpaduan buat program iaitu Sukan Rakyat, saya memang semua sekali akan terlibat. Jadi saya akan tolong dan sebenarnya kawan saya cerita dalam masa yang sama ada seorang pakcik ni, dia macam tengok-tengok, saya pun tak tahulah. Lepas tu, waktu tu saya tengah main dengan budak, main tepung, tiba-tiba dia datang kat saya. Dia kata, ish kotor lah, dia tolong bersihkan tepung yang ada. Tapi dia punya perwatakan dia agak lembut lah. Nak tunjuk gambar ke? Aduh. Stop it. Get some help. Okay, lepas tu bila dia dah macam tu, dia panggil saya masuk dalam dewan, ajak sembang. Saya sembang macam biasa. Lepas tu tiba-tiba dia suruh saya ambil nombor dia, dia suruh saya save. Terus saya save. Dia nak tahu suruh saya nama apa? Apa dia? Abang Bobot. Abang Bobot. Waktu tu tak expect apa lagi pada dia. Waktu tu dah pelik lah. Dah pelik lah. Dia cari kakak dia memang dah pelik lah. Tapi bila saya dah save tu, saya je save lah. Saya jaga hati lah kan. Saya save. Lepas tu tiba-tiba ada seorang budak dari kampung tu datang kat saya. Dia kata kat saya, abang hati-hati dengan pakcik tu. Pakcik tu dia lain macam sikit. Budak yang cakap kan? Budak yang cakap. Lepas tu saya pun tak apalah. Saya okay boleh lah. Terima kasih beritahu. Saya bagi macam tu lah sebab sama kerja waktu Sukan Rakyat kan. Lepas tu dah hari nextnya, saya jumpa balik dengan budak tu. Saya tanya kenapa? Dia kira buka air tak? Tak kan? Dia cerita pengalaman. Bila saya tanya balik budak tu kata punya, dia bukanlah pakcik apa, dia macam abang juga lah. Abang tu hujung minggu, Sabtu malam Ahad, dia akan keluar pergi berjoget. Dia akan pergi berjoget, bukan pakai macam lelaki, pakai skirt. Memang waktu tu bila saya cerita, budak tu suruh hati-hati lah. Bila saya pun cerita juga kat Mama Yati tu, memang dapat pesanan yang sama, hati-hati dengan abang tu. Abang tu je lah. Abang tu je. Sebab dia kata kat kampung tu memang ada agak masalah macam tu lah, masalah macam tu lah kan. Betul. Tapi pada asal tu memang rasa macam macam mana nak hidup kat sini ni. Lama kita duduk situ. Tapi itulah, bila saya nampak dia, memang saya lari menyorok. Dylan, where are you? Dylan! Saya mengelakkan daripada bertemu dengan dia. Macam tu lah kisah dia. Memang saudara Arif seorang je yang kena kacau ke orang lain pun macam tu? Saya seorang je waktu tu dengan dia. Dia tak kacau. Masalah itulah, bila jadi handsome sangat pun susah sebenarnya. Nampak? Tidak kira makhluk apa pun. Ada juga yang nak mencuba bagi kesempatan. Nampak kat situ kan? Aduh lah, masalah. Dia jadi pengalaman kelakar. Tak tahu nak cerita kat anak cucu ke tak. Okey. Jadi, tapi saya terdetik satu perkara bila saudara Arif mention pasal Mama Yati tu. Sebab kita dengar juga sebelum ni dia cakap pasal Mama Yati. Jadi saya rasa Mama Yati ni salah seorang yang mungkin memberi kesan yang sangat tinggi terhadap program Sukan Lawan ni. Bukan macam pakcik tadi lah kan, yang kelakar. Mungkin Mama Yati ni apa yang membuatkan saudara Arif rasa sayang dekat Mama Yati tu sendiri? Apa pengorbanan dia dekat sana? First kali macam saya cakap dia yang banyak tolong bawa kami beli barang. Dan dia memang jenis yang sangat tak berkira. Kalau kata saya ajak on the spot dia datang mana-mana daripada kalangan kami lah. Dan saya pernah sembang dengan dia. Waktu tu saya keluar lah dengan kawan teras saya untuk pergi beli barang untuk projek. Dan dia ada sembang, dia kata dia tak ada anak lelaki. Dia kata kalau boleh, dia kata dia nak anak lelaki. Saya macam okey baik. InsyaAllah nanti saya doakan Mama Yati dapat rezeki lagi. Amin. Lepas tu dia kata okey, tak apalah macam tu. Sebenarnya Mama Yati macam sukalah tengok korang ni, suka tolong orang, beramah, tak berkira untuk tolong. Jadi saya rasa dia salah seorang insan ataupun
susuk tubuh yang sangat banyak membantu waktu tu. Dan dia juga, kami waktu tu dah standby lah bawa berus baju, bawa sabun basuh baju kan. Tapi kami tak guna pun benda tu. Setiap kali nak basuh baju, dia suruh hantar pergi rumah dia. Memang waktu tu dia banyak mudahkan kerja kami. Kalau Mama Yati ni dia orang yang senang ke atau orang yang macam dia seorang satu, dia family yang agak susah lah. Dia ada seorang anak PKU yang terlantar di Sekatil. Jadi dia kata memang dia pesan dekat kami, balik nanti jangan lupakan kami, doakan kami supaya murah rezeki, dimudahkan urusan. Jadi saya macam insyaAllah kami takkan lupa Mama sebab banyak tolong kami kat situ kan. Okey, nampak tak? Walaupun sekejap je kan tempoh kita dekat sana, walaupun ada setengah orang tu yang tak terima kedatangan kita, tapi tak bermakna semua orang tak terima kedatangan kita. Ada juga orang-orang insan-insan yang Allah bagi untuk kita berjumpa dalam hidup ni untuk mengambil pengalaman dan pengajaran macam Mama Yati kan. Jadi kita semua mendoakan agar saudara Ali ni dengan Mama Yati hubungan dia masih berkekalan sehinggalah ke akhir hayat lah. Okey, jadi nampak tak betapa banyaknya pengalaman-pengalaman daripada seram ada, sedih ada, kelakar ada, manis ada, macam-macam pengalaman dah kita dengar kat sini. Jadi tak kerasa yang kita ni nak juga ujian perkara-perkara macam ni. Jadi saya harap penonton-penonton semua rekan-rekan tulang dan masih bersama kita untuk meneruskan lagi podcast di siaran. Baiklah, itulah sedikit sebanyak pengalaman-pengalaman yang kita nak dengar daripada awal podcast kita ni kan. Daripada pengalaman yang seram ada sampai jumpa benda-benda macam tu kan, diganggu dan sebagainya. Ada pengalaman-pengalaman yang sangat kelakar kan, yang tak nak pun dicerita sama dengan anak cucu, tak jadi nak cerita. Dan ada juga pengalaman-pengalaman yang manis lah, yang berikan makna. Sebab bila kita sampai di tempat orang yang kita tak sangka yang ada setengah orang tu yang menerima kita, dan ada orang tu yang sanggup memberikan sepenuh jiwa raga mereka untuk kita di sana kan. Okay, jadi nampaknya masa sangatlah menceburi kita. Saya rasa sangat sedih sebab saya sebenarnya kalau boleh nak bagi mereka ni cerita lebih banyak pengalaman mereka. Sebab lama tempoh mereka kat sana, 10 hari kan, 10 hari. Mungkin ada lagi benda-benda yang boleh diceritakan nanti kan. Jadi saya nak tanya lah kan, sebelum kita mengakhiri podcast kita ni, ada ke sedikit sebanyak kata-kata ataupun macam mungkin ada hikmah untuk masyarakat atau penonton di luar sana kan, untuk menggalakkan mereka untuk lebih mencintai program-program macam ni. Mungkin nak mengajak golongan-golongan muda yang baru masuk kan, untuk join program-program macam ni. Sebab apa? Program macam ni bukan mudah untuk kita join. Macam saudara kata tadi, ada macam interview nak kena tunggu dan sebagainya. Mungkin apakah kata-kata ataupun pesanan untuk mereka di luar sana? Baiklah, sebelum habis podcast kita, saya nak pesan sikit lah kepada anak-anak muda, rakan-rakan sebaya saya, janganlah rasa macam untuk join program-program macam ni sebagai satu beban. Sebab benda ni sebenarnya bagi pengalaman kepada kita untuk menghadapi masyarakat, pelbagai jenis manusia kita boleh jumpa. Jadi yang elok, yang elok, yang boleh terima kita, yang mungkin tak selesa dengan kita. Jadi sebenarnya benda tu, jangan ambil benda tu sebagai perkara yang negatif, ambil dari sudut positif. Dengan cara tu kita boleh belajar untuk ubah diri kita jadi lebih baik, supaya mereka yang mungkin pada awalnya mungkin tak terima dengan pendekatan kita, cara kita menolong orang. Sebab sebenarnya sekadar lawan ni bukan semestinya kalau kita tolong dia orang akan suka dan akan terima. Itu yang saya ingat lah. Sebab ada setengah yang mungkin macam apa benda bapak ni buat, macam tak function pun, bersyok sendiri hari ni, macam tu lah. Jadi sebenarnya jangan pernah penat untuk jadi baik, jangan pernah penat untuk tolong orang. Sebab apa? Kalau kita tolong orang, insyaAllah Allah akan mudahkan kita semua. Okay, nampak kan betapa berkesannya program Sekolah Lawan Siswa yang terhadap saudara Arif. Nampak kata-kata ni sangat menyentuh hati saya sebenarnya kan. So, bila kah turn aku pula untuk join program macam ni. Jadi untuk saudara Hamzah, apa kata-kata yang boleh? Kalau Yayasan Sukarelawan Siswa tu buka peluang, sertailah. Kalau sebab peluang ni tak datang sebab banyak kali, sebab macam banyak sangat peluang-peluang yang kita akan dapat untuk kita bina diri kita, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita lihat macam program-program yang dijalankan pun bukan untuk komuniti saja, tapi untuk diri kita sendiri, untuk membentuk dan memberi impak yang sangat tinggi lah dalam kehidupan kita. Jadi kalau boleh, bukalah diri anda dan berikan peluang kepada diri anda untuk menyertai pelbagai program, bukan sahaja melalui sukarelawan, tetapi pelbagai program lain yang memberi banyak kesan yang baik kepada diri kita.
Jadi saya ucapkan terima kasih sepenuhnya kepada saudara-saudara kita, saudara Hamzah dan saudara Arif. Jadi saya ingin memulai sedikit sebanyak apa yang mereka kata, bahawasanya program-program macam ni sangatlah membantu kita, membuatkan kita ni menjadi orang yang lebih bermakna dan lebih efisien. Dan kita sebagai seorang para guru juga perlu program-program macam ni untuk sebagai orang kata didikan dari luar daripada bilik darjah. Sebab perkara-perkara macam ni tidak mampu dapat daripada bilik darjah, tidak mampu dapat daripada pengalaman sekadar dalam kelas saja kan. Kena keluar untuk mencari ilmu seperti ini. Jadi insya-Allah saya rasa itu sahaja podcast kita untuk hari ini. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, ribuan terima kasih kepada panel kita iaitu saudara Hamzah daripada Kedah dan juga saudara Arif daripada Ipoh Perak kan. Duduk orang utara panggil. Tu dia. Okey, terima kasih buat anda semua para penonton kerana sudi mendengar dan menonton daripada awal cerita sampai habis cerita podcast kita ini. Jadi jangan lupa like, share Dan subscribe. dan insya-Allah jumpa lagi di masa akan datang di podcast kita di lain hari. Jadi, sejak redaksi IBGKPI, inovasi dan kreativiti pemakin jati diri insan. Betul. Bye.